Okey, kita melalui kawasan hujan, cuaca hujan. Tapi tadi ada high beam daripada kereta depan dan sekarang rupa-rupanya di depan sana ada pokok tumbang. Allahu Akbar. Jadi peristiwa dan situasi macam ni memerlukan kerjasama dan common sense antara para pemandu. Nampak agak bahaya juga sebenarnya. Jadi kita kena saling beringat, berhati-hati, terutama pada waktu hujan sebegini. Kita berada di dalam hutan. Jadi kalau ada apa-apa yang boleh kita bantu driver lain ataupun pemandu lain, kita cuba bagi hint ataupun isyarat supaya mereka lebih berwaspada dan berhati-hatilah. Terutamanya pada kenderaan-kenderaan yang berat, kenderaan besar dan juga kereta pun sama. Yang keluarga lebih-lebih lagi, belum memikirkan faktor keselamatan ahli keluarga. Dan yang tak terlepas juga kepada penunggang motosikal. Ya, penunggang motosikal pun, rider-rider masa hujan ni lebih perlu berhati-hati. Suasana tengok cuaca bila hujan di tengah hutan, di puncak gunung, di banjaran ni dia akan nampak sedikit berkabus. Jika anda perlu menghidupkan fog lamp anda, sila buat demikian. Kadar kelajuan juga dinasihatkan ataupun disyorkan pada kelajuan yang sederhana lah. Tidak terlalu laju dan juga tidak terlalu perlahan. Kecuali macam ni lah, muatan berat, dia perlu berada di lane kiri. Saya rasa kita nak menghampiri ke kawasan rehat di puncak banjaran Titiwangsa. Hujan renyai-renyai, jadi keadaan jalan mungkin sedikit licin. Basah tu of course lah, licin dan juga menjadikan tayar kita kurang grip ataupun kurang dia punya cengkaman. Apabila melalui seleko, kalau macam ni kita kena pintas terus dengan kadar yang agak sedikit laju dan kita jauhkan diri atau menjauhkan kenderaan kita daripada kenderaan yang berat, besar. Jangan duduk belakang lori rapat-rapat. Kalau kita boleh jauhkan lah. Kalau tak boleh, follow dalam keadaan dan jarak yang selamat. Sebab apa? Kadang-kadang lori lah, especially tayar lori tu, kalau kita duduk belakang lori, tayar lori ni banyak. Ada tayar banyak kan. Kadang-kadang tayar dia tu bukan tayar yang berada dalam keadaan yang baik lah, tayar celup dan sebagainya. Macam ni kan lori ni. Jadi sebelum dia meletup ke apa ke, jadi kita lari siap-siap. Tidaklah kita minta begitu, cuma sebagai langkah berjaga-jaga. Okey, kita akan rekod di
tempat dan waktu yang lain. Terima kasih. Bye.